Assalamualaikum guys. Semalam kita review model yang RP6 dengan Voxy Noah Exact. Hari ni kita nak review dua model ni. Yang ini memang cukup favorite lah dekat tempat kita. RP3 dengan Kirameki 3. So sebelum tu boleh minta tolong guys untuk subscribe, like, share dan komen video saya. So kita tengok apa yang ada pada dua model ni. Alright, check it out. Okay guys, Assalamualaikum. Dekat depan kita ni ada dua model daripada Honda dengan Toyota yang memang favorite, memang ramailah pengguna yang di Malaysia ni. So kita ada Honda Stepwagon Spada, yang ini Cool Spirit tahun 21, dan ini adalah Toyota Voxy Kirameki 3 tahun 21. So dua model yang tahun yang sama, brand yang berbeza dan rupa pun berbeza lah. So Stepwagon, Honda Stepwagon ni memang tak asing lagi dekat Malaysia. Dekat tempat kita memang tak asing lagi. Memang dah ramai user, dah ramai pembeli, yang ramai yang pakai. Dan sama juga dengan model ni. Dua-dua ni adalah antara model favorite untuk kereta Recon. Kedua-dua ni adalah dalam segmen yang sama, iaitu mini MPV. Mini MPV. Dan ini yang untuk Honda Stepwagon Spada Cool Spirit ni, yang ini perbezaan daripada segi secara kasar adalah dia punya engine. So yang ini engine 1.5 turbo dan ini adalah engine 2.0 NA. So tak samalah. Tapi harga dia memang ada berbeza. So ini lebih, yang ini harga lebih murah, yang ini harga mahal sedikit. So nak kata kenapa saya nak komen tu, sebab memang market value dalam Malaysia ni untuk dua model ni macam tu lah dia punya pricing dia. So kita tengok dulu dekat Stepwagon ni. So Stepwagon Spada Cool Spirit. So depan dia tuan-tuan boleh nampak dia punya grill. Dia punya grill dia bukan, dia Spada ni ada tiga. Dia ada tiga variant. Dia ada Spada, dia ada Cool Spirit, dia ada Black Style. So kalau Cool Spirit ni dia punya grill depan ni dia agak lebih smoke sikit lah. Kemudian untuk sebelah bawah dia ada dua fog lamp LED. Dua fog lamp LED. Dan sama juga dia punya day running light dia dekat sini tuan-tuan. Memang cantik, dia ibarat macam sepit. Memang cantik. So depan dia lebih sporty, nampak lebih garang. Lepas tu sport rim dia menggunakan saiz 17 inci. Untuk Spada, tiga variant ni dia ada berbeza. Kalau Spada RP3, kalau Spada yang model Spada, dia menggunakan 16 inci. Cool Spirit dengan Black Style menggunakan 17 inci saiz. So dalaman dia kita tengok pula. Untuk Stepwagon, Cool Spirit kita nak tahu mudah saja, dia punya seat lining tengah dia akan color grey. Kalau Black Style, lining tengah dia akan color purple. Tuan-tuan. So dia ada armrest dekat sini, dia half leather dan aircon control dekat situ. Yang kalau untuk Cool Spirit tuan-tuan. Kalau katakan untuk Spada, dia tak dekat tengah, dia di tepi. Tuan-tuan. So yang ni adalah 7 seater, dia ada juga 8 seater, dia ada juga 7 seater. So yang ini dia punya front table ada kiri kanan. Dia ada pocket dekat sini untuk letak handphone ataupun apa-apalah. So untuk ruang pemandu, yang ini dia punya bahagian ruang pemandu dia. Radio dah pakai gather 10.5 inci saiz dia. Honda kalau daripada Jepun, kebanyakannya, bukan kebanyakan lah, memang dia punya player akan pakai Gadders.
Honda Stepwagon ni dia memang terkenal dengan pintu waku-waku door. Waku-waku door ni antara pintu yang favourite, pintu yang ramai orang nak beli model ni sebab salah satu dia kegunaan waku-waku door. Memang amat praktikal untuk kita sebab bila kalau katakan ruang yang sempit untuk kita buka bonet yang full. Okey, contohlah kita nak buka bonet full ni. Okey, ni. Kita nak buka bonet full ni. Kan, tapi kita ruang parking kita sempit. Nak letak barang. So, itulah gunanya, macam itulah gunanya untuk waku-waku door ni. So, kita boleh buka pintu belakang kita dekat ruang yang sempit. Kalau kita parking dalam mall, ruang yang sempit, so kita masih lagi boleh buka pintu ni ataupun buka lagi sampai habis. Okey, untuk kita letak barang. Okey. Itu salah satu kelebihan Honda Stepwagon ni. Okey. So seat dia macam biasa juga, dia simpan terus dia flat ke bawah, satu jari sahaja, dan siap dan ringan, tak dah berat mana. Macam RP seat juga dia ringan, kita senang nak simpan apa semualah. Okey. Okey, untuk Stepwagon Spada Cool Spirit, belakang dia rupa dia seperti ini. Okey, seperti ini. Okey, Cool Spirit Stepwagon dia ada dua jenis Ada datang yang ada waku-waku door, ada juga unit yang datang tak ada waku-waku door. Jadi bila tak ada waku-waku door, dia punya berat pintu bonet ni lebih ringan berbanding dengan yang ini. Okey. Saya pernah jual sebelum ni, customer tu beli tapi tak ada waku-waku door. So apa dia buat? Dia tambah power boot. Power boot kita boleh tambah, tak ada masalah. Boleh tambah. Alright. So dia punya ruang belakang kita tengok. Kita tengok ruang tengah dia pula tuan-tuan Okey, ruang tengah dia. Okey, so ni row tengah dia. So tadi row belakang, aircon tu dah tunjukkan dah. Okey, untuk aircon blower dia ada berapa? Dia ada 1, 2, 3 dan 4. So ada 4 aircon blower untuk passenger belakang. So kita tak perlu nak risau yang orang belakang kata panas ke apa, tak. Confirm sejuk beku. Okey. Okey, untuk ruang pemandu, okey, dia punya power, door punya switch, eco mode, lepas tu traction control, dia ada pre-crash, dia ada lane keep assist, yang mana ni Honda Sensing lah. Okey. Untuk ruang pemandu, dia ada hidden compartment dekat sini 1 dan 2, lepas tu meter digital dekat situ. Alright. Dia punya steering leather dan ada juga pedal shift. Okey, dilengkapi dengan Honda Sensing. Okey. So yang ini untuk model ni dia menggunakan brake kaki tuan-tuan Nampaknya tu tu. Dia gunakan brake kaki tuan-tuan Kalau model terbaru RP6 dah tak adalah brake kaki. Dia pakai brake dekat sini EPB. Okey, so yang ni menggunakan brake kaki. Okey, so aircon control dekat sini, gear knob, dan dia ada cup holder sini, dia ada table tengah dekat sini, dan dia ada lagi cup holder sana, cup holder dekat sini, situ pun boleh. Okey. So praktikal lah benda ni. Untuk ruang depan saja tuan-tuan ada 4 untuk aircon blower. Ada 1, 2, 3 dengan 4. So yang orang depan confirm beku dululah sebelum orang belakang. Okey. Alright. Okey. Ada yang selalulah saya jumpa customer, kalau macam customer saya banyak jual Honda Stepwagon. Dia orang nak ada yang jajan. Okey, jajan lah macam roof monitor apa semua. Okey, macam biasalah roof monitor ni adalah benda yang optional. Maknanya kalau katakan kereta tu daripada Jepun dah siap ada benda tu, so tuan-tuan akan dapat lah. Tuan-tuan akan dapat. So kalau tak ada, kita boleh tambah kemudian. Okey, boleh tambah kemudian. So benda tu adalah optional. Cuma untuk Stepwagon, kalau kebanyakannya yang datang dekat dealer-dealer yang recon ni, okey, jarang yang akan jumpa mileage 5,000, 10,000, jarang. Sebab kereta ni di sana adalah boleh katakan macam kereta daily use, kereta yang praktikal, dia orang akan guna sana selalu. Sebab kereta ni saiz dia tak berapa besar dan tak berapa kecil, mini MPV, kan. So mudah untuk kita bawa family.
Ada orang kalau katakan Alphard Velfire tu terlalu besar, so dia orang akan pergi ke arah yang ini. Okay, so yang ini engine 1.5 turbo, road tax RM120 sahaja tuan-tuan. Okay, jom kita tengok yang ini pula. Yang ini untuk Voxy Kirameki 3 tahun 21. Okay, yang ini memang hot selling juga model ni. Okay, kalau dekat Malaysia ni kita ada grup apa, Venom. Tu Venom tu grup untuk geng-geng Voxy lah. Kalau Stepwagon dia ada grup RP3, RP-rian. Apa tu, RP lah, dia punya grup tu grup RP. Maknanya RP tu stand for RP3, RP5 ke RP6 macam tu lah. Okay, so itu dia orang punya grup. Yang ini grup dia orang. Kalau Malaysia punya grup adalah Venom. Nama pun kanas Venom. Okay, so tuan-tuan, depan dia punya rupa depan simple, okay, dan cantik lah. So dia datang dengan chrome ke bawah tu. Okay, dia ada fog lamp kiri kanan. Okay, fog lamp kiri kanan ada. Okay, dan dia pakai LED light. Okay, ada 2 light dekat sini. Okay, lepas tu dia punya DRL signal dekat situ. Okay, kiri kanan apa semua. Okay, model yang ini dia punya adik-beradik adalah Toyota Noah. Toyota Noah kira samalah dengan dia. Kalau katakan apa beza, saya selalu dapat soalan apa beza Noah dengan Voxy. Saya cakap sama je. Beza dia pada grill depan, lampu belakang, design seat. Dah. Itu sahaja. Okey. Okey. So, yang ini adalah tahun 21 Kirameki 3. So, kita tengok dia punya bahagian pemandu, ruang pemandu dia memang simple lah. Dia mudah faham. Dia mudah kita nak mesra alam. Okay, so yang ini dia ada cruise control. Lepas tu kat sini control aircon apa tu, volume. Dia punya original player ni pun dah besar ni, saiz 10.5 inci lah. Okay, so macam biasalah kalau katakan radio Jepun ni tuan-tuan sedia maklum, dia punya frekuensi kalau kat Malaysia paling-paling tinggi tuan-tuan berdapat dalam 94. Okay, kalau yang model terbaru tu boleh dapat 97 ke 98 ke kan. Tapi kalau yang ini saya boleh kata dalam 94 lah FM dia. So tak perlu risau. Benda macam ni lepas beli nak tukar pakai Android ke, nak tambah 360 ke, ada dekat luar tu bersepah. Ikut pada poket saja. Kalau tuan-tuan punya bajet besar 3-4 ribu nak pasang, dapatlah audio system yang lebih padu. Kan. Okay, so dalaman dia macam ni, aircon control dekat sini, dia punya cup holder 1, sana ada 2, lepas tu sini ada 3. Okay, sini ada 1 lagi untuk kita letak kunci ke phone ke, boleh letak kat sini. Okay, gear knob ni mana gear knob ni bukan tak ada gear knob ni ada, kita akan simpan. So nanti waktu proses delivery baru kami akan pasang. Okay, so yang ini dia ada eco mode. Okay, dia ni untuk adjust time. Okay, adjust time, hour, minutes, sini jaga sini. Alright. So dia ada apa lagi? Dia ada idle stop, dia ada auto high beam apa semua, pre-crash, lane keep assist. So dia punya power boot punya button. Okey, ini ETC card tak boleh pakai lah Kita nak pakai ni kena tukar dekat luar ke apa, mana kedai yang ada boleh buat service apa, tukar ETC card tu kepada Smart Tag. Ada sediakan duit je. Okey tuan-tuan. Okey, untuk dia punya seat dia pakai half leather. Half leather, ada armrest. Okey, yang ini pun sama, half leather, dia tak ada leg rest. Tapi seat dia ni kita boleh ubah untuk rapatkan ataupun jarakkan, kita boleh buat. Okey, so macam ni cara dia. Okey, tuan-tuan tarik sampai habis dan tolak. So dapat kalau nak jarakkan balik, tarik sampai habis dan tarik ke sini. Okey, yang itu bersama akan tarik bawa tolak ke sana. So dia ada side table dekat tengah ni, kita boleh naikkan. Dapatnya tuan-tuan Cuma untuk Voxy dengan Noah, dia punya front table ada satu saja. Kalau model baru sekalipun tetap juga ada satu saja depan. Okey, dan ini dia ada hook untuk gantung teko ais. Okey, so ruang dalam dia macam ni dan ruang belakang dia macam tu. Sorry. Okey, untuk aircon control dia tetap sama juga, ada dekat tengah-tengah sana, dan aircon blower ada 1, 2, 3 dan 4. So sama juga macam Stepwagon, dia ada 4 juga untuk belakang punya
aircon blower. Yang depan pun sama juga, ada 4. 1, 2 kat tengah, 4. Okey. Alright, ngam. Cuma untuk Voxy ni, dia yang tak sama dengan Step Wagon. Okey, satu dia punya look lah. Dia punya look memang tak sama. Sebab dia tak ada waku-waku door. So dia pakai bonnet yang normal lah. Kita tarik ke atas. Okey. So yang ini ada juga yang orang tambah power boot, ada. Memang ada, tak ada. Saya tak nafikan. Ada customer saya yang buat. Itu masing-masing punya ni lah kemahuan. Okay, so yang ini dia punya cara lipat kerusi dia macam mana. Dia bukan macam Step Wagon yang kita lipat terus ke bawah. Dia akan lipat kiri dan ke kanan. Macam ni kereta apa tu? Macam Allahu Akbar. Alphard Bellfire. Susah sangat nak sebut. Loading betul. Okay. Macam Alphard Bellfire. Kita tarik ni dia akan lipat. Sekejap, saya nak cuba demo. Okay ni. Okay. Tapi kalau model baru, kita tolak ke sini, dia ada lock kat bawah kan. Yang model lama Kiramaki 3, dia tak ada. Dia akan buat sistem macam Alphard Bellfire. Kita keluarkan tali ni dan lockkan dekat tepi ni. Okey, tuan-tuan, pastikan lock. Pastikan lock. Bila kita lipat, pastikan lock. Saya ulang pastikan lock. Sebab apa? Ada kejadian yang dia suruh anak dia lipat, tapi anak dia tak lock. Bila dia jalan kereta dan hentak bumper, kita bumper kan, bumping, anak dekat bawah, boom. So jadilah benda yang tak diingini. Jadi kena ingat, ini benda keselamatan. Safety first, lock. Okay, sebab bila kita jalan yang tak rata atau bumper, dia akan bumping dan pump. Kalau ada orang kat bawah, kalau ada barang kat bawah, kan rosak. Okay. Okay, so yang ini dia punya tak ada tire spare. Dia tak ada tire spare, tapi dia akan bagi pump. Ini adalah ruang untuk pump dia. Tapi dia orang simpan. Ini pump dia simpan. Okay. So dapat tuan-tuan macam ni lah rupa untuk Voxy Kiramaki 3 daripada belakang. Okay, so dia punya lampu merah dia dekat situ. Okay, dekat sini. 1, 2, 3. Okay, lampu merah dia. Brake dia. Okay, signal dekat sini. Ni lampu reverse. Dapat tuan-tuan Okay, saya ada banyak stok untuk Kiramaki. Sorry. Okay, untuk Noah pun saya ada banyak. Saya ada Noah exact, saya ada 1, 2, 3, 4. Itu Kiramaki, sorry. 2, 3. Yang ini Step Wagon 7 saya ada juga. Okey, tuan-tuan, yang ini harga dia memang berbeza untuk tahun 21 walaupun tahun 21. Okey, tahun yang sama, tapi harga dia memang ada perbezaan. Okey, yang ini harga 155,000, yang ini harga 143,000. So ada beza. So apa-apa pun, kalau tuan-tuan berminat, macam biasa boleh ring saya cepat 019 729 2696, kita bincang kasih jadi. Okey, sebelum saya habiskan saya punya video, saya minta tuan-tuan tolong subscribe, like, share dan komen video saya, dan kita jumpa untuk next video. Assalamualaikum ji.